Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Dia kata satu hari Sayyidina Ali bin Abi Talib sudah kirim mah dari Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahagi-bahagikan mah itu kepada 4 orang. Ali bin Abi Talib tu ada di Yaman tu. Dia kirim mah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada mah tu dapat daripada jalan ghanimah ataupun al-fai ataupun daripada zakat, dia kirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahagi-bahagikan mah tu kepada 4 orang. Satu, Uyainah bin Hisan. Yang kedua, Al-Aqra' bin Habis. Yang ketiga, Zaid Al-Khail. Dan ni pun dapat juga. Dan yang keempat, rawi hadis ni kata dia tak sure sama ada Alqamah bin Ulathah ataupun Amir bin At-Tufail. Tapi 4 orang yang ambil mah, yang dibahagi-bahagikan mah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bagi dekat 4 orang ni, depa 4 orang ni adalah ketua kepada kaum depa. Nabi bagi itu ada sebab. Bila pegang ketua, dia dapat habis ekor kat bawah ni. Maka Nabi bagi dekat 4 orang ni kerana ada tujuan di sebalik pemberian itu. Tiba-tiba satu orang ni, faqala rajul min ashabi, satu orang daripada sahabat Nabi ni sudah bangkit. Dia kata, kunna nahnu ahaqqa bihadha min haula. Dia bangkit, dia objek, dia bantah perbuatan Nabi. Dia kata, kami ni lebih patut dapat daripada 4 orang ni. Tuan-tuan, Nabi SAW kena bantah. Nak heran apa kalau orang hari ini kena bantah? Nabi SAW, seorang kekasih Allah, seorang Rasulullah, buat keputusan, buat pembahagian, bangkit dia ni, dia kata dekat Nabi, kunna nahnu ahaqqa bihadha min haula. Dia kata kami ni lagi layak dapat daripada 4 orang ni. Pasal apa? Alasan dia 4 orang ni ketua kaum, depa orang ada duit, pasal apa pergi bagi kat depa? Kami ni orang susah. Itu alasan dia. Dalam syarah hadis diceritakan kepada kita siapa dia ni yang bangkit challenge Nabi ni. Kata dalam syarah hadis, nama dia Dzul Khulaisirah. Nama dia Dzul Khulaisirah. Dia ni daripada Bani Tamim, daripada suku, daripada Bani Tamim. Dia bangkit, dia lawan. Cerita dia bangkit lawan Nabi ni diulas oleh satu ulama yang bernama Ibnul Jauzi. Tuan-tuan biasa dengar nama, ini popular. Ibnul Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Dia ulas cerita tentang Dzul Khulaisirah yang bangkit challenge Nabi ni. Kata Ibnul Jauzi, dia kata awalul khawarij wa aqbahuhum halah Dzul Khulaisirah. Dia kata golongan khawarij yang pertama sekali muncul ialah dia ni, Dzul Al-Khuwaisirah. Pasal apa? Tak pernah berlaku lagi sejak daripada Nabi dibangkitkan menjadi Nabi, tiba-tiba dalam kalangan sahabat Nabi bangkit jengkai Nabi macam tu. Tak pernah jadi. Dia orang yang pertama. Qal Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana amin man fis sama, ya'tini khabarus sama sabahan wa masa'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai respon kepada kejadian itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ala ta'manuni. Nabi kata,
tak percaya kat aku kah? Nabi kata, tak percaya kat aku kah? Wa ana amin man fis sama. Nabi kata, aku ni penduduk langit percaya kat aku. Bila Dhul Al-Khuwaisirah ni bangkit kata dekat Nabi macam tu, Nabi kata, tak percaya kat aku kah? Ni aku nak abang ni, penduduk langit, malaikat Allah Al-Muqarrabun, semua percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'tini khabarus sama' sabahan wa masa'ah. Nabi kata, aku ni duk terima wahyu daripada Allah pagi petang. Kalau hang tak percaya dekat Sayyidina Abu Bakar, tak apa lagi. Kalau hang tak percaya dekat Sayyidina Umar, tak apa lagi. Kalau hang tak percaya dekat sahabat-sahabat lain, tak apa lagi. Kalau hang tak percaya dekat aku, Nabi kata, aku ni Nabi. Aku menerima wahyu daripada Allah pagi petang. Malaikat Allah Al-Muqarrabun, malaikat Allah yang hampir-hampir dengan Allah, penduduk langit, semua percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, qal, kata Abu Sa'id Al-Khudri, faqama rajul, bangkit pula satu orang lain, yang dia ni ghairul ainain. Diceritakan sifat-sifat dia. Kawan yang kedua ni bangkit, challenge Nabi lagi seorang lagi. Kawan yang bangun ni, laki-laki ni ghairul ainain, dia ni satu orang yang bermata cengkung, mata dia tenggelam ke dalam. Musyriful wajnatain, dia ni satu orang yang ni apa, tulang pipi ni, atas pada pipi ni ada tulang ni dia membonjol keluar. Nasyidul jabhah, dia ni satu orang yang dai dia ni terkeluar. Abu Sa'id Al-Khudri describe muka kawan yang bangkit challenge Nabi, orang yang kedua bangkit selepas daripada Dhul Khuwaisirah tadi. Bangkit pula seorang lagi ni, kawan kedua ni rupa dia macam tu. Mata cengkung dengan pipi dia, tulang pipi ni naik tinggi, kemudian dai dia pun tinggi. Kathul lihyah, janggut tebal. Mahlufur ra'si, kepala botak, kepala dicukok, mahluf, kepala dicukok botak. Musyammarul izar, pakai kain singkat. Ni Abu Sa'id Al-Khudri ni. Pasal apa? Pasal ini kejadian jarang berlaku. Tidak pernah lagi ada mana-mana orang yang bangkit challenge Nabi macam tu. Maka siapa yang challenge, ini betul-betul hero. Maka dia ni disebut sifat dia satu-satu. Dia ni muka dia macam mana, pipi dia macam mana, dahi dia macam mana, rambut dia macam mana, janggut dia macam mana, pakaian dia macam mana, disebut detail oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Faqala, kata laki-laki mata cengkung ni, dia kata, ya Rasulullah, ittaqillah. Lagi kasar. Dia bangkit, dia kata, ya Rasulullah, takutlah kepada Allah. Dia suruh Nabi takut dekat Allah. Tuan, benda ni jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad dan statusnya sahih. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ittaqillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok macam ni, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailak. Nabi kata dekat dia, celaka. Nabi kata, awalastu ahaqqa ahli al-ardi an yattaqillah. Nabi kata, aku nak abang dekat hang, penduduk bumi ni yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, aku. Nabi kata, hang nak suruh aku takut kepada Allah, aku nak abang kat hang, satu bumi ni tidak ada manusia yang lebih takut kepada Allah daripada aku. Nabi kata. Qal, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, rawi hadis ini, dia kata, summa wallar rajul. Bila dah Nabi bangkit tunjuk macam tu, dia pusing, dia pergi. Ni mata cengkung ni, dia pusing, dia pergi. Faqala
Khalid bin Al-Walid. Sahabat Nabi ada ni. Khalid Al-Walid. Ni satu riwayat. Satu riwayat lain kata Umar dulu sebelum Khalid. Umar bin Al-Khattab dulu bangkit. Cakapnya sama. Dia kata, ya Rasulullah, ala adribu unuqak. Ala adribu unuqah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh aku nak pergi pancung buang dia ni? Siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia punya respect dekat Nabi. Tiba-tiba hang siapa? Tiba-tiba main lagu nak jengkai Nabi, nak tunjuk kuajak di depan Nabi. Dia bangkit, dia kata, ya Rasulullah, ala adribu unuqah. Boleh tak boleh aku nak pergi teteh tengkok dia? Faqala la. Nabi kata, tak mah, jangan. Nabi kata. Bangkit pula Khalid Al-Walid, tanya benda yang sama, ya Rasulullah, ala adribu unuqah. Ya Rasulullah, boleh tak boleh? Kalau Tuhan kata boleh, aku buat. Siapa tuan-tuan? Khalid Al-Walid ni siapa? Saifun min suyufillah. Dia ni mendapat jolokkan nama pedang daripada pedang-pedang Allah. Maka tidak heran dia bangkit di depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, nak aku pergi tebas tengkok dia ni ke? Nabi kata, no. Nabi kata, la la'allahu an yakuna yusalli. Nabi kata, jangan. Nabi kata, dia masih salat lagi. Masih salat maksudnya apa? Dia Islam lagi. Dia orang Islam lagi. Jangan bunuh orang Islam. Qala Khalid bin Al-Walid tak puas hati. Dia minta Nabi buat, Nabi kata jangan. Nabi kata dia ni mungkin dia duduk semayang, dia orang Islam lagi, jangan buat begitu kan. Dia tak puas hati. Qala Khalid, dia kata, wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, berapa ramai orang mulut duk mengucap syahadah tetapi hati mereka tak beriman kepada Allah. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam umar an anquba ala qulubin nas wala ashqa butunahum. Tengok tuan-tuan, Nabi jawab. Nabi kata apa? Aku tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak pi robek ambil hati orang, nak tengok dia ni betul tak betul. Nak pergi belah perut dia, dada dia, nak tengok hati dia betul tak betul. Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Ni. Kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang. Tak boleh. Pasal apa? Selamanya kita tak akan tahu hati dia. Selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia. Selamanya kita tak akan tahu.